bunyi dekat bawah, ada rak-rak apa semua, macam bergegam, macam nak roboh. Saya ni dibuat oleh adik-beradik. Dia ni memang nak buat, memang nak bagi mati. Aku dapat lebih, aku nak bahagian aku. Kenapa kau nak bahagian lebih pula, sedangkan aku anak lelaki? Memang abang tak pakai barang kemas. Ayang kan boleh pakai. Setiap kali anak dia dapat gaji, dapat duit, semuanya duit tu hilang. Agama ni, pada pendapat orang yang tak ada ilmu sangat, dia akan anggap macam agama ni kejam. Kepada isteri-isteri yang mempunyai suami begini, I just want to know why you stay. Mak bapak derhaka tu wujud. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyaksikan T-Podcast bersama saya Hizman Huzair. Saya Papa Yin, Di mana kami membancu teh, membawa teh dan menumpahkan teh. Hari ni punya teh saya rasa very interesting. Betul. Sebab dia melibatkan keluarga orang lain. bukan keluarga kita. Bukan keluarga kita. Itu yang paling interesting lah. Dan kompilasi keluarga-keluarga orang lain, dan untuk kita mengambil ibrah, bukan nak gosip, ibrah. Itu caranya kita menghalalkan gosip. Betul. So kita kenalkan guest kita pada hari ini. Okay, kita ada dua orang yang mana kalau korang dengar nama dia, korang mesti korang rasa dia macam adik-beradik. Dia adalah Hanis Mazlan dan juga Fazli Mazlan, yang dua-duanya bukan adik-beradik. Kalau kau tengok rupa pun memang tak sama. Diorang berada di social media juga, di TikTok. Dan mereka berdua adalah da'i pewarisan harta. Bukan da'i tu, tapi da'i pewarisan harta. Yang mana bersama-sama dengan saya juga. Saya pun da'i pewarisan harta juga. Dan mereka sebenarnya macam banyak aja dijemput talk-talk daripada orang kata surau sampailah ke televisyen. Okay. Banyaklah sharing-sharing. Dan sebab itulah kalau macam kita tengok daripada statistik mereka berdua, kalau kita gabungkan, ada lebih daripada 243.3 juta keluarga yang mereka telah entertain. Bodoh lah. Kita punya populasi baru 32 lah. Tiba keluarga lagi banyak daripada populasi Di dunia. I tak habis Anyways, cakap lagi. Okay. So anyways, saya akan terus tanya satu soalan. Terus tahu sebagai T-Podcast. Boleh. Kita bukan macam podcast lain yang macam ala-ala bagaimana pula dengan pendapat. Minta maaf cakap. Seingat saya tentang informasi lah, orang Islam Malaysia adalah orang yang paling tak caknas sekali pasal pewarisan harta. Kita terus attack betul. Saya nampak muka tu berubah. Memang kita terus attack. Memang tak peduli. Bukan tak peduli, ada yang tak semua, tak ramai ambil peduli tentang harta mereka pergi mana, sehingga kan ada saya terbaca Amanah Raya baru-baru ni telah ada 700 juta Secara terkumpulnya dianggarkan melebihi 80 ke 90 bilion. Kenapalah yang macam scammer? Kenapa scammer? Kau tak pergi je kat penggalan data tu. There's more. tak yang curi duit zakat baru ni. Kenapa tak dituntut? Itu kan macam harta yang orang tak nak. Kenapa kau macam ambil duit zakat? Okay, anyways. Dalam 90 bilion tu dia termasuklah dia ada juga hartanah. 90 bilion? 90 bilion. So 90 bilion ni biasanya bila kita buat ceramah ada setengah orang dia tak boleh bayang. Sebab apa? Sebab 90 bilion ni mungkin dia banyak gosong kot. Biasanya analogi kita nak memahamkan masyarakat tu, 90 bilion ni kalau kita boleh buat menara berkembar KLCC, boleh buat 14 ke 15 menara berkembar. Maksudnya betapa banyaknya. Kalau boleh buat universiti Maksudnya tu, setiap satu negeri ada benda berkembang. Faham. Betul. Tepat sekali. Bodoh lah, aku terbayang lah Papa Yen dekat Sarawak punya ada Kenyalang kat atas. SCC, KLCC, Kedah CC, faham tak? Dekat macam Terengganu punya ada Penyu kat atas. Macam tu kan. Betul-betul. Dia terkumpul lah dia dalam tu duit-duit dalam KWSP yang terbeku, yang tak ada penama. Lepas tu ada yang duit tabung haji juga dan sebagainya lah. So bila campur semua tu dia anggarkan melebihi 90 bilion. Yang menyedihkan adalah 90% daripada 90 bilion harta terbeku itu adalah harta orang Islam. 90%? Daripada harta terbeku tu. Aku bukan nak attack Aku sumpah bukan nak attack tapi ini orang yang bagi statistik maaf cakap Kenapa harta pusaka tu dia terbeku? Apa punca sebenarnya? So salah satunya adalah sebab tadilah Hizbah ada mention tentang bahawa dia dalam masyarakat tu dia ada stigma bahawa bila sebut tentang harta pusaka ni seumpama macam kau ingat aku nak mati ke? Ya Allah. Itu satu. Nak mampus sial. Okay. Lepas tu pula salah satu persepsi di kalangan waris-waris ni, bila mak atau ayah meninggal, mungkin ada salah seorang di kalangan adik-beradik yang mungkin dia dengar ceramah, dia tahu maksudnya bila berlaku kematian salah satu benda yang dipercepatkan adalah urusan pusaka. Waktu semua orang berkumpul bila? Of course waktu malam tahlil tu semua ada. So kalau malam raya jadi maksudnya kalaulah si adik tadi contoh dia tahu semua kumpul, dia pula cakap kan, alhamdulillah lah semua ni along angah semua dah ada ni, boleh tak kita cerita pasal harta pusaka ayah? Of course dia akan orang yang paling kena tembak kat situ. Ayat dia. Kubur masih merah lagi.
Aku nak tanya, family kau punya kubur ada yang warna biru ke? Akan berubah. Tanah kubur family kau ada yang warna tiba-tiba tak. tukar warna saya, purple? saya tak nak orang salah faham tau. Sebab kita faham you all punya rasa, apa kita panggil tu macam Terkilan, kecewa, sedih because of sebab you all tengah berkabung kita Ya, panggil betul, You all tengah bersedih, you all tengah berkabung. Grieving, betul. Makanya ayat-ayat itu keluar. Benda ini takkan jadi problem kalau you dah settle awal. Actually, Benda sebab tu ni pengurusan masa hidup tu penting. ya, lepas tu macam statement seperti kubur masih merah lagi tu takkan terkeluar kalau macam orang yang semua orang lah, bukan orang tua je, semua orang settlekan benda ni. Betul. Dalam kes saya punya kenalan ni lah, yang mana kenalan ni namanya contoh nama Ahmad lah, bukan nama sebenar. Jumpa saya, dia ceritakan semua. Yang mana apa yang jadi cabaran kepada family dia adalah dia disantet oleh bapanya sendiri. Dia? Dia disantet oleh bapa dia sendiri. Bapak dia hidup lagi tak? Bapak dia masih hidup lagi. Bapak dia bohong ke? Terus. Okay. Bapak dia ni dia of course lah, bila nak santet ni of course lah dia kena ada ilmu. Dan bapak dia memang ada ilmu hitam. Dan cerita dia bermula Bapak dia santet anak kandung dia sendiri. anak kandung sendiri. Sebab anak Ahmad ni kaya lah. Sebab anak memang kaya lah. Kalau anak tak kaya memang takkan santet lah. Bapak dia kaya tak? Okay, saya tanya dia. So maksudnya kalau bapak dah santet banyak ambil duit, so maksudnya bapak you kaya lah. Duit haram, mak nak kaya macam mana? Ya. Sebab itulah dia santet. Okay, faham. Dalam dunia ni ada banyak ilmu, tapi ilmu itu yang tak monetize tu kau pilih untuk belajar. Okay, terus. Teruskan. Tak boleh tak? Mulanya masa dia kecil lagi lah, bapak dia memang dah ada ilmu pukau kan, yang mana dia pukau adik-beradik. Ini soal pusaka arwah nenek dia meninggal. Oh, Bermula. lama dah lah. Dah lama dah. Benda ilmu ni dia dah berpanjangan. Dia dah belajar lama dah. Daripada harta nenek. Tak kaya-kaya. Kan? Apa kau buat dengan hidup kau ni? So nenek meninggal, ayah pukau semua waris-waris semua, adik-beradik semua, dan bapak ni ambil semua pusaka-pusaka arwah nenek dia. Secara konon-konon rela lah. So bayangkan mak sendiri pun, adik-beradik sendiri pun dia boleh buat. Ini kan pula darah daging dia sendiri. So bila dia buatkan tak anak kaya dia ni, juga, tak kaya juga. So Allah. bayangkan yang dia ambil ni, Teruknya. sebenarnya saya ada banyak kes benda berkaitan dengan santet ni. So yang saya jumpa ni adalah yang mana bapak buat sendiri. Apa yang bapak dia buat, setiap kali anak dia dapat gaji, dapat duit, semuanya duit tu hilang. Dia bukan hilang terus tau, dia sikit-sikit. Maksudnya bila dapat duit dan dia ada simpanan dia bukan sikit simpanan dia berjuta. Dia ada lebih kurang berapa banyak Ahmad Bitcoin. ni kaya lah. Kaya. Dia adalah seorang usahawan, memang kaya dan dia memang berduit, dan setiap kali duit dia dapat, dia pelik macam mana duit aku ni boleh hilang. Macam mana boleh hilang? Dia memang tak tahu. Sampai dia berubat, baru dia nampak setiap kali transfer duit tu, dia akan transfer duit ke banyak akaun. Oh, dia tak sedar. Transfer banyak akaun. Dia ada banyak akaun bank. Hui, boleh santau sampai ke Mi Apps Faham tak? Daripada Dia pukau orang supaya tak sedar, babe. betul, daripada akaun yang asal, dia transfer ke akaun lain, akaun banyak-banyak akaun. Last kali akaun ke akaun bapaknya. Berapa bapak dia dapat? Kalau dah simpanan berjuta kosong, berjuta lah. Sudah lah. Ya Allah, tetap miskin. Tapi tetap miskin. Astagfirullah. So disebabkan benda tu dah sebenarnya, kalau ikutkan, dia nampak penting lah kepada dia buat perancangan apa yang dia ada ni. Contohnya rumah. Rumah macam mana bapak dia nak Lagi dia pukau keluarkan? suruh tukar nama. So itu yang dia kata dia risau sangat. Tapi sekarang ni dia dengan bapak dia memang dah lama tak jumpa. Dia larikan diri. Dah memang lama sangat tak jumpa. Sekarang ni apa yang dia buat adalah dia nak buat perancangan dengan harta yang dia ada. So bila dia meluah pada awak tu, dia kata apa? Apa perasaan dia? Sebab I can imagine, bila kita ni sepatutnya ada ahli keluarga yang kita ni rely on, menumpang kasih dan sebagainya kan. Lepas tu bila dia dah buat macam tu, mestilah dia rasa keseorangan, rasa macam damn lah, keluarga sendiri pun tak boleh nak percaya siut. Macam tu lalu kurang. So apa perasaan dan emosi dia waktu tu? Dia memang kata kalaulah dia meninggal, dia memang tak nak bagi apa-apa kat bapak dia. Dah bapak kau dah bapak banyak kot. Katalah dia dengar hari ni kan, sebab bukan nama sebenar. Tapi kalau dia mendengar ni, you ada 4 orang lagi yang you boleh bagi. Kenapa you nak bagi aku? Terus Kau dah nak bagi sagu hati. So macam dalam kita adalah kita ada perancangan kan yang dia boleh buat. Dia punya trigger event dia adalah disebabkan family sendiri macam tu. So bila family sendiri macam tu, dia nampak dia penting kepada perancangan lah. Sebab tu dia trigger event orang berbeza. Macam dia trigger event dia adalah bapak dia sendiri. perancangan dia pun satu, perancangan bapak dia. Teruk betul financial management bapaknya pun. Ya, itu dah berjuta pun dia still susah Even sampai sekarang lagi bapak dia masih mencari dia tapi tak jumpa. Saya tanya dia, kenapa you nak buat perancangan? Dia kata apa? Kalaulah anda kata berkaitan dengan ilmu hitam ni, kalaulah kita nak bawa dekat mahkamah sekalipun, tak boleh kan. macam mana? Apa buktinya? Apa buktinya? Itu yang dia kata sebab dia yang transfer duit ni dia sendiri. Betul. So maksudnya dengan rela lah. Secara dengan rela. rela. Macam mana kau nak buktikan dekat mahkamah yang kau telah dipukau? Dia dah hilang banyak benda dah sebenarnya. Duit simpanan dia hilang,
Bitcoin dia ada 4 Bitcoin pun hilang. Bapak dia ni umur berapa? Yang Bapak sampai dia- Bitcoin pun nak ambil ni. Semua benda kalau boleh nak semua benda apa yang anak dia ada semua dia nak ambil. Kalau saya tanya dia kenapa bapak sampai macam tu, adakah bapak dia benci ke anak ke dan sebagainya kan. So memang dia kata memang bapak dia daripada dulu memang perangai macam ni. Dia sampaikan anak sendiri pun sanggup dia buat macam tu. So benda ni kita nampak Gila yang babi, mana narcissist. harta kan. Harta ni dia melibatkan emosi. Waktu hidup pun macam ni, apatah lagi kalau dah meninggal dunia. Pakcik tu dah meninggal belum? Belum, masih hidup lagi. Masih malangnya. Tak, saya nak tanya. Ya Allah, Ada berapa hai. orang adik-beradik Ahmad ni? Kalau yang Ahmad ni dia anak tunggal. Mak ayah memang dah bercerai lama. Tapi Of dia course satu-satunya anak lah. dia. Allah, hai, kalau perangai macam tu. Kalau aku ada suami macam tu, aku tinggalkan. Ya, hai. So kalau saya yang mendengar ni pun ialah kita kan letakkan diri kita dalam kasut kita punya kenalan kan. So bila kita tengok memang macam sedihnya sebab kita Kesian. tak sangka bapak boleh macam tu kan. Kita selalu dengar anak derhaka kan. Ini kita tak pernah dengar pula bapak yang derhaka. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah sebab bila kita bercakap macam tu kan, saya pernah keluarkan satu kenyataan dekat social media. Lepas tu ramai sangat pasal ibu bapa yang derhaka kepada anak. Berkonsep tu ada dalam Islam. Ada. Aku tak tahulah apa masalah orang Malaysia ni, tiba-tiba ChatGPT diorang tu tak boleh digunakan, ya, tak boleh nak search sendiri dan sebagainya. Mak bapak derhaka tu wujud. Tolong, you dah angguk-angguk ni masa bila? Kau nak bagi dalil sebab contohnya lah kan, yang saya baca adalah daripada zaman Saidina Umar. Dia yang mengeluarkan kenyataan tu. Mak bapak derhaka tu contohnya macam mana? Ibu bapa derhaka ni bermaksud tidak menunaikan hak-hak sepatutnya diberikan kepada anak. Contohnya pendidikannya, sepatutnya anak tu berhak dia dapat pendidikan. So dia tak hantar anak sekolah. Dah lah tak hantar anak sekolah. Lepas tu dia sendiri pun tak ajar anak tu dan sebagainya. So sepatutnya kita hantar anak sekolah disebabkan kita tak mampu nak mengajar. Ataupun kita tak ada masa sebab kita sibuk cari nafkah. Tapi ada setengah orang tu dah lah tak hantar. Dia pula tak mengajar dan sebagainya. So maksudnya termam Ibu bapa derhaka. Ibu derhaka itu maksudnya dia tidak menunaikan hak-hak anak yang sepatutnya diberikan. Ya Allah, terima kasih lah You tengok tak kau bagian komen dekat I punya tu? Tengok. Memang statement I adalah ibu bapa derhaka tu wujud. Mana ada. Aku macam ya Allah, terimalah ilmu baru. Kenapa macam there's no such thing, hanya anak saja yang boleh derhaka? Tak. Alah, dia macam ni. Apa je kalau macam kita ni sebut, salah lah. Salah lah. Salah. Kalau si Toruk tu dah betul. Toruk mana? Toruk mana ni? Toruk Yang ni. yang dibenci tu. Taufik. Yang fit ke? Toruk Taufik. apa benda tah. Yang ni yang orang pendatang tu Pendatang tu. Okey, betul. Okey. Terima, bagus okey. je. Betul je dia cakap. Tapi kalau you cakap, salah. Sebab kita bukan ustaz. Aku kena pakai kopiah bercakap tu. Baru nak percaya kan. Banyak ke kes bapa-bapa yang buat macam tu ke anak? Yang ni sebenarnya kalau ikutkan kes yang terpencil lah. Selalunya Tapi anak selalunya lah. memang semua ni memang melibatkan pusaka lah. Sebab dia kes daripada awal nenek lagi kan. So dah nampak bapak dia memang nakkan harta. Sampai ke anak sendiri pun sanggup macam tu. Contoh, kan dia dah tahu yang bapak dia macam tu daripada zaman arwah nenek dia kan. Pernah tanya tak macam kenapa dia tak pernah terfikir untuk bila dia kaya, dia tak buat macam pendinding ke apa? Mes ni aku tolong jawabkan. Bapak sendiri, babe. Bapak sendiri Betul. Ha. Okey. Maksudnya dia dah dapat masa dia kaya, masa dia baru-baru kaya kan. Mesti dia macam dia tak pernah terfikir ke nanti bapak aku macam ni, tak pernah. Dia sebenarnya dia tak pernah sangka tau. Dia nampak memang betul. Ayah dia memang dah ambil segala pusaka-pusaka arwah nenek yang ada. Adik-beradik lain tak cakap apa-apa pun. Ingat macam stop kat situ je lah. Ingat stop macam tu je lah. Yelah bila kita dah ada harta apa semua, awal-awal masa kecil-kecil mungkin bapak dia okey lagi lah. Bila ada harta, bapak sendiri gelap mata. Bukan harta bapak dia. Bapak dia nampak harta anak dia sendiri. Weh, pening kepala aku dengar. Betul ke kepala aku? Itu baru cerita pertama. Cerita kedua. Okey, Mestilah cerita ada, kedua takkan tak ada. bagi kat dia. Dia pun ada juga. Cerita dua. Okey. Itu yang mana Yang mana Yang mana dia kata. Kan cakap tadi 246.34 juta. Ada satu ni lah yang saya teringat bila sebut. Sebab dia ni pun jumpa saya dekat platform media sosial juga. Bila saya tanya tu, what is the trigger event lah kenapa dia nak buat apa semua. Sebab dekat Malaysia ni setakat ni lah tak pernah jumpa lagi macam bila sebut tentang perancangan pewarisan ni. Tak pernah lagi kita jumpa yang macam bila dia bangun tidur je, aku kena buat perancangan pewarisan. Tak Tak ada. ada. Dia mesti ada something happen. Sama ada mungkin berlaku perbalahan adik-beradik ke, mak ayah ke, and so on lah. So bila borak dengan dia, dia kata dia tak cerita lama tau. Sampailah macam bila dah nak hujung-hujung dah berapa jam kita borak apa semua. Then baru dia cerita. Dia kata sebenarnya Tuhan ni, saya kata, saya ni dibuat lah, dia ayat dia lah, dia kata dibuat oleh adik-beradik. So sebab waktu saya datang rumah dia tu, bila masuk rumah dia tu macam tak sedap. Kita rasa macam We have the feeling lah. ayah macam tu lah. So macam maksudnya kata, apa goosebumps. yeah. Cina cakap feng shui tak okey. Maksudnya bila rasa tak sedap tu pun macam baru dia cerita. Sebenarnya dia kata memang dia tu dibuat tu sampai
dia sakit, sampai isteri dia sakit, sampai dekat rumah tu dia kata rumah dia dua tingkat. Bila 2 tingkat tu, tapi dekat atas ni dia bunyi dekat bawah ada rak-rak apa semua macam bergegam macam nak roboh. Sekejap, ni rumah kau ni. Macam rumah I, faham? So, saya cakap macam tu sekali. Ada ke pernah sampai terjatuh-jatuh bagak? Dia kata pernah, dia kata. Tapi benda tu tak berlaku bila dia orang turun bawah. Benda tu kat Tapi atas. benda tu betul-betul jatuh. Yes, patutnya barang tu jatuh. Kalau ada rice cooker ke apa sampai terjatuh. Oh. Lepas tu cakap, dahsyat betul. Ini kekuasaan ni 9/10 ni. Lepas tu dia pun macam biasalah pergi berubat apa semua. Ustaz tu kata ni mungkin ada orang buat kot apa semua. Dah banyak ustaz dia jumpa. Last sekali ada seorang ustaz tu offer, dia kata boleh tak saya datang rumah. Sebab bila dia dah pergi 2-3 ustaz tu macam tak berapa nak ni apa semua. Ustaz tu pun datang rumah. Ustaz Ustaz dia geram. Lepas tu ustaz tu macam pusing kan tengok kat tanah depan rumah apa semua masuk apa semua. Lepas tu pertama ustaz tu bagi tahu bahawa benda ni tak ada dalam rumah. Dia tanam di luar rumah. Tapi dalam apa kita panggil tu compound rumah lah. Ya betul. Dekat taman-taman, Dekat tanah macam depan tu. tanah depan betul. Lepas tu satu lagi adalah dia kata yang si pemilik harta tu pun dia tanyalah, dia kata siapa yang buat ni? Lepas tu ustaz tu macam dia nak bagi tahu tapi tak nak bagi tahu. Lepas tu dia kata orang yang kenal ni. Lepas tu dia nak tahu siapa lagi, betul dia cakap di kalangan adik-beradik. So dia terkejut dekat situ. So macam mana benda tu berlaku? Benda tu berlaku rupa-rupanya waktu raya. Waktu raya ni adik-beradik, isteri dia baru bersalin. Dia ada 4 ke 5 orang anak. Isteri dia baru bersalin. So biasanya adik-beradik dia datang rumah nak ziarah apa semua sebagainya. Rupanya dia calit waktu peluk. Minyak senyonyong. Tak tahu dia calit apa, cuma ustaz tu kata dia calit waktu tu. Bila ustaz tu salah satu soalan yang dia tanya adalah bila masak nasi cepat basi Dia kata ya, cepat basi. Lepas tu ustaz tu pun pergi tengok bekas tu. Rupanya dalam bekas tu pun ada letak. Bekas nasi? Dalam bekas nasi. Bekas periuk nasi. Bawah. So ustaz tu katalah okey baju ni apa semua, ustaz tu ajarlah cara nak buang je bakarnya apa semua dan sebagainya. Dan alhamdulillah lepas dia buat tu, maksudnya lepas dia tahu tu, yang peliknya adalah itu adalah kali terakhir adik-beradik dia datang rumah. Dia berapa adik-beradik? Dia ada 4 ke 5 adik-beradik. Lepas yang isteri dia bersalin tu, itu adalah kali terakhir adik-beradik dia datang rumah. Dan lepas tu raya ke apa ke dah tak datang. Maksudnya last saya jumpa dia dah waktu tu dah tahun keempat macam tu. So asalnya adik-beradik tu datang nak menziarah sebab baru lepas beranak macam tu. Kononnya lah. Kononnya. Tapi sebenarnya dia orang nak dicalitkan lah. Yes. Hoi, seramai-ramai tu nak santet seorang. Kalau ikut kat ustaz tu kata macam tu lah. Oh hai. Sebab dia rasa macam pelik. Kenapa macam lepas tu dah tak datang? Tak ada call, tak ada apa, raya tak ada datang, tak ada. Tanya khabar semua tak ada. Bila dia dapat jawapan daripada ustaz tu yang baru dia macam, baru make sense. No wonder lah. Barulah dia connect the dot. Dia bukan seorang adik-beradik semua. Sebab dia orang datang ramai-ramai. Masing-masing mencalit. Alah. Maksudnya seorang lah. I rasa seorang pioneer dia ni. Seorang ketua biasanya dalam satu adik-beradik. Okay. Mesti akan ada seorang yang paling sial. Faham. Dan seorang ni dia akan hasut yang lain. Mungkin you tak dapat gambarkan sebab you 2 orang je. Ya. Okay, yang adik-beradik ramai ni, which is I pun macam sikit je, tapi adalah macam pengalaman yang nampak adik-beradik ramai ni. Dia mesti akan ada seorang ketua. Yang macam memecahkan ataupun ada memecah geng belahkan, ni, ada geng tua. Dia faham. seorang ni. So yang buat seorang je. Objektifnya Cerita dia, ayah dia meninggal. So bila ayah dia meninggal, ni pasal harta pusaka ayah dia. Dia ada adik-beradik dia, tak silap total 6 adik-beradik dia yang berpihak dekat dia. So maksudnya dia orang ni buat keputusan. Puak lah. So dia ada 2 puak. Dia dengan adik-beradik dia seorang, dia berdua je. Baki lagi 4 lagi another side. So yang tak seteru ni, maksudnya dia punya perancangan tu macam mana entah nak jual macam tu lah. So ada dia dengan ada one of adik-beradik dia tak setuju. So bila tak setuju tu yang dia orang nak do something dekat dia tu. Tak tahulah betul tak betul, wallahu alam. Ustaz tu kata memang dia ni memang nak buat, memang nak bagi mati. Damn. So bila saya dengar tu macam dah lah kita duduk dalam rumah hari ni. Yang 4 orang ni. Yes. Tak kejap nak bagi mati dan apa je yang selesai? Tak pasti. Sebab bila bincang tu dia kena bincang bersama. Betul. So kalau dia dah mati, settle lah. Faham. Wow. Maksudnya ialah sebab konteksnya adalah perebutan harta. Dia ni sulung ke? Dia tak. Lepas tu Tapi Dia- kenapa dia sebab bila betul lah sebab kan 6 orang adik-beradik mesti ada hak masing-masing. Betul. So bila 2 orang tak setuju, tak muafakat lah bagi dia. dalam perbincangan tu. Dalam waris 6 orang adik-beradik ni, 2 tak setuju untuk dijual apa benda semua. So 4 orang ni bengang lah. Kalau 2 ni mati, Akan 4 ni senang. sepakat. Dah settle dah muafakat tu. Sial lah.
Kau punya cara muafakat tak ada tau dalam sistem kita orang. Dia macam alamak 6 kena muafakat, 2 orang tak setuju. Bunuh lah. Okay, macam mana nak bunuh? La ilaha illallah. Senang kan kau So si Polan ni, dua-dua orang ni, dua-dua pun kena sihir lah ni kan. Kalau ikut yang dia beritahu dia je. Oh sebab jadi minority. Betul. Tak mungkin dia seorang dah mati. Yang seorang lagi tu mungkin dia boleh tekan. Oh Macam faham. kau kena setuju dengan aku. Dia ni anak nombor berapa? Kalau boleh saya tanya. Dia nombor 3. Dia nombor 3. Dia macam tengah-tengah ha. Oh. So Aisyah mesti anak nombor 2 yang membunuh ni. Laki perempuan? Lelaki. Laki lagi lah dia nak bunuh babe. Portion dia besar kot. Sebab asalnya kalau benda tu dah settlekan dokumen tu siap-siap, benda ni takkan berlaku dok. Betul. So apa dia punya pembahagian dia yang banyak yang ke sepatutnya dia buat? Contoh macam arwah nak bapaknya bagi apa semua kan Ayah dia tak ada buat apa, tidak membuat sebarang perancangan. So kita as orang Islam, maksudnya sekiranya pemilik harta tu dia tidak membuat sebarang perancangan, maka kaedah agihan harta dia akan diagihkan secara default lah menurut hukum syarak. Faraid lah. Menurut surah An-Nisa ayat 11, 12, 176. Bila faraid itu tadi, maka Allah dah tetapkan dah siapa bahagian tadi. So bila semua akan ada bahagian masing-masing, maka ada yang plan kata nak maksudnya yang pihak yang tu dia nak ada plan lain, plan nak jual apa semua dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama yang dia ni pula tidak bersetuju bahawa dia ada bahagian sebab dia orang nak jual dan dia orang nak ambil semua bahagian tu tanpa bagi kat dia. So dia kata tak boleh lah sebab di kalangan adik-beradik pula kita faham lah, contohnya ada 6 beradik, ada 5 beradik, ada 10 beradik. Kita tahu realiti dalam pusaka ni bila berlaku kematian bukan semua senang. So kalau orang yang memang waktu tu keadaan dia susah, of course dia akan nak bahagian dia. Betul. Sebab faraid ni Allah yang bagi. So tapi bila dah berlaku macam tu, dia kata setiap kali bincang gaduh. Dan yang dia sedih itu adalah sebab mak dia sendiri berpihak dekat sana. Faham? Macam mana babe? Mak dia sendiri, tapi aku rasa mak dia pun kena ni. Mak dia pun dia kena basuh juga aku rasa. Jadi dekat situlah maksudnya kenapa dia berjumpa dengan saya untuk mendapatkan nasihat, kerana dia tak naklah perkara itu berlaku pada anak-anak dia. Sebab anak dia 4 orang, 5 orang, kecil-kecil comel-comel anak dia. So dia tak nak bila dia tak ada nanti pakcik-pakcik dia pula yang oh iyalah. Yes. Oh iyalah sebab pakcik-pakcik dia perangai macam tu. Ya. Oh So dia nak tak nak dia kena settlekan harta dia. Yelah betul lah. Sebab ikutkan hukum apa? Faraid Faraid apa semua, dia lelaki. Lepas tu apa semua kan, selagi kan kalau dia meninggal contohnya, mestilah apa yang bapak dia dah turunkan kepada dia melalui hukum faraid, sebab tak ada wasiat kan. betul. Akan pas automatik ke anak-anak dia. Yes. Yang masih kecil ni. Betul. Oh hai, dapat pula kau adik-beradik semua gitu bangainya. Lepas tu pula bila maknya masih ada, andai katalah kalau Allah jemput dia ke negeri abadi dulu pun, maka harta dia sendiri yang sekarang yang dia usahakan rumah apa semua tadi pun ada keadaan yang boleh diwarisi oleh adik-beradik dia juga, iaitu ikut faraid Yes, iaitu pak-pak menakan anak-anak dia. So sebab itulah dia plan dia, maksudnya dia nak buat perancangan tu supaya hasrat dia dapat terlaksana lah menurut hukum syarak. Ada satu macam conversation I dengan mak si papaya ni, mama, I dibetulkan immediately oleh your mom. Ini adalah perbualan yang personal lah. Antara your mom dengan I. Okay, tapi I cakap je kat sini, tapi sebab untuk menjadi pengajaran lah. Pada pendapat saya, hukum faraid tu tidak adil kepada para wanita sebab sentiasa melebihi kepada para lelaki. Lepas tu mak dia cakap, hukum Allah tu adil je, yang jahat manusia. Sepatutnya harta tu melebihkan kepada para lelaki apa semua. Para lelaki tu lah yang perlu menjaga yang kerabat-kerabat perempuan yang lain. Dapat kat zaman kita ni kan jadi lain, masing-masing nak kenyang masing-masing, tak ada siapa menjaga siapa-siapa dah. Macam tu. So hukum Allah tu dah betul, tapi yang tak betul ni manusia. Dan actually sebenarnya hukum tu dibuat bukan untuk uji orang yang ada harta je tau. Hukum tu dibuat untuk menguji dua makhluk ni lah. Kita ni dah hidup lama, berapa lama tu tak payah tahulah, tapi dah hidup lama ni sebab kita dah tengok banyak sangat kes-kes kehidupan dan sebagainya. Saya ni pula buat NGO, buat kerja amal dan nampak banyak sangat kes aku sakit hati. Bukan sakit mata dah, sakit hati. Yang level macam harta semua, ikutkan hukum faraid apa semua kan, melebihkan anak-anak lelaki kan. Anak-anak perempuan kan dapat 1/8 ke berapa. 1/3, 1/4, ikut kondisi kan. Betul. Tapi tidak sebanyak anak-anak lelaki kan.
So ambil semua hilang. Tak ada pun jaga yang kerabat wanita. Faham tak maksud saya? Betul. So kita jadi macam sakit hati lah. Kita pula feminis macam mana? Nanti adalah tu yang cakap, feminis dosa lah. Lah pula. Penat lah. Pula kan. Okay. So pendapat you all macam mana? Alright, so macam ialah faraid adalah hukum Allah yang telah ditetapkan. Ramai yang cakap, Cik Fazli, faraid ni tak adil lah. So bila kita sebut faraid tak adil, cuba kita tukarkan faraid adalah Allah. So kalau kita sebut Allah tak adil, boleh ke? Allah tak adil? Tak boleh Tak lah. boleh. So bila kita sebut faraid tak adil, maka kita sebenarnya dah menidakkan hukum Allah. Sebenarnya Allah dah susun segala apa pembahagian tu telah ditetapkan. Dalam Islam adalah agama yang paling lengkap. Masa hidup ada perancangan boleh buat. Bila berlaku kematian ada agian-agian yang telah ditetapkan oleh agama Islam, iaitu faraid. Bila faraid dah ditetapkan, maka apa yang boleh buat adalah kita kena follow lah. Tapi dia sebenarnya ada hikmahnya. Faraid yang Allah tetapkan ada hikmahnya. Kenapa adik-beradik lelaki dapat lebih tinggi berbanding adik-beradik perempuan? Sebab adik-beradik perempuan dia dapat bahagian dia adalah itu bahagian dia sahaja. Maksudnya kegunaan untuk diri sendiri. Diri sendiri, betul. Tapi anak lelaki dia dapat bahagian lebih. Dia ada tanggungjawab yang perlu jalankan sebagai seorang anak lelaki. Kena jaga mak dan jaga adik-beradik yang mungkin masih di bawah umur, sampailah adik tu dah berkahwin dan sebagainya. Tapi sebenarnya kerabat wanita tu dapat lebih lagi kan? sebenarnya Sebab lebih. dia dapat Untuk bahagian dia dia. sendiri. Lepas Dia tu ada yang tanggungjawab yang diletakkan. lepas tu macam dapat lebih bahagian dia ada. Lepas tu macam abang dia kena bagi kat dia ada lagi. Sepatutnya Sebenarnya jadi lelaki ni lebih mencabar sebenarnya. Ya. Kalau Betul. cerita. Tapi disebabkan institusi keluarga lah. Kalau kita tengok dulu, zaman-zaman dulu atau nenek kita, zaman dulu institusi keluarga tu sangatlah bagus. Zaman sekarang ni masalah institusi keluarga ni sangat-sangat mencabar kan. Sebab apa? Kalau dulu mungkin hubungan adik-beradik sangat akrab, tidur sebantal, makan sepiring kan. Tapi bila sebut tentang pusaka semua masing-masing jaga. Santai. Tapi sekarang ni lain. Jaga. Sekarang lain. Kan aku dapat lebih, aku nak bahagian aku. Kenapa kau nak bahagian lebih pula sedangkan aku anak lelaki? Masa jaga mak waktu mak hidup tak ada tak pula. ada. Tak ada pula berebut nak jaga mak. Muka kau tak nampak pun. Tak nampak. Sedangkan kalau jaga mak sebenarnya adalah tanggungjawab anak lelaki. Ya. Tapi of course lah mak akan rapat dengan anak perempuan. So tak bermaksud kalau anak perempuan yang menjaga, anak lelaki ni boleh lepaskan tangan. Dia kenalah bagilah sumbangan ke kan. Sebab ni apa yang kita ada pengalaman sendiri kan. Anak lelaki ni katalah kalau macam mak akan memang selesa dengan anak perempuan sebab kadang-kadang dia sakit, dia nak mandi, dia nak buang air apa semua. Anak perempuan yang ni, bagi saya menjadi seorang anak lelaki yang tak boleh nak buat macam tu because of mak dia perempuan, kau sumbanglah benda lain. Betul. Betul. Yang macam contoh, Apa yang kau boleh lah. sebab contoh macam I bagi tahu, I ada seorang yang pemalas tau. Contoh, I malas keluar rumah, I malas nak every single thing yang macam berada dalam rumah tu aku mana nak buat. So I contribute something yang macam contoh aku akan hire maid untuk aku kemas rumah aku. Betul. Sama macam konsep kalau katalah kalau hari ini ditakdirkan mak aku sakit, I will contribute money untuk hire someone to jaga dia. Kalau katakan I tak mampu nak jaga. Macam ada seorang artis ni, tak boleh sebut nama Dia macam masa mak dia sakit, dia hire nurse untuk buat basuh pakaian apa benda semua tu untuk mak dia. Sebab dia satu dia busy, satu lagi dia macam nak uruskan tu tak gerti. Itulah maksudnya. Mak Noh pernah cerita benda ni. Mak Noh dia kata okay, macam contoh mak dia kena stroke and Mak Noh berhenti kerja and do as a content creator and dia perlu earn lebih. Betul. Untuk dia hire orang untuk jaga mak dia. I tak adalah macam dengar Mak Noh merungut ke apa sebab itu adalah tanggungjawab dia. Tapi itu tapi itu adalah itu adalah basic dan common sense. Okay. Haze tanya soalan ni bukan sebab aku nak macam menunjukkan terpaling apa liberal ke apa. Tidak. Soalan Haze ni adalah soalan contemporary, bersesuaian dengan zaman. Zaman kita, contoh perkahwinan je lah. Zaman dulu punya cerai berapa banyak statistik, zaman sekarang punya cerai berapa banyak statistik. Tak nak salahkan mana-mana jantina, tapi tengoklah contohnya kekawaman para lelaki zaman sekarang dan sebagainya kan, macam mana pula kan. Dapat pula perempuan tu overwork, lepas tu dapat jantan biawak kan. So contoh dalam maaf cakap lah kan. Okay, soalan his memang contemporary, mengikut zaman dan masyarakat kita pula macam mana. Okay, tak dapat nak nafikan kita ada para lelaki yang tak layak pun mendapat kelebihan daripada segi harta tu sekiranya apa-apa berlaku. Kalau tengok daripada segi tanggungjawab dia lah. Kan macam contohlah kan, saya ada anak. Ada 5 anak. 2 anak saya ni sulung anak nombor 2 ni dua-dua lelaki. 3 lagi anak perempuan tu, itu je yang paling berguna jaga aku waktu susah dan sebagainya. Yang Alung dengan Angah ni biawak. Aku tak nak ni. Tapi memang kita akan dapat lebih adalah Alun dengan Angah. Okey. So yang 3 ni akan dapat sikit. So sebenarnya perancangan ketika hidup. Aku tahu ni kalau aku mati ni lagi 3 anak perempuan aku yang berguna ni memang
kering. Kontang ni aku tak nak. Soalan power tu. So sebab dia sebenarnya Kita apa pula ni bapak tegas teruskan dia. sebab dia bersangkut dengan pasal faraid tadi. Suka dengan soalan Hiz tadi Takkan tidak. Okay, sebab sebab memang majoriti akan cakap macam tu. So persoalannya kenapa that mindset muncul? Disebabkan awareness tu datang dengan ilmu. So bila ilmu kurang, itu yang dia akan keluar. So benda yang saya selalu pesan, tak kisah buat ceramah ke apa benda ke, bila kita tak bersetuju, tak kisah dengan faraid, benda yang paling famous, orang tak setuju dengan faraid dengan poligami. So kalau tak setuju sekalipun, berhati-hati nak bercakap, sebab pensyariatan faraid sama seperti pensyariatan solat, puasa, zakat. So bila kita tidak bersetuju, kita seumpama tidak setuju dengan solat, macam kita tak setuju dengan solat subuh 2 rakaat, boleh jatuh kafir. Contoh. 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 Maksudnya Kan kalau kita best 2 je. Kenapa? bukanlah contoh lah. Saya nak satu. Saya nak niat je. So maksudnya kalau kita tak bersetuju dengan faraid itu, berhati-hati nak bercakap. Okey, sebab faham. takut tergelincir agama. Itu satu. Yang kedua adalah tadi apa pasal tanggungjawab kan. So tanggungjawab lelaki dia lebih besar, sebab bila dia lelaki, kalau dia ada isteri, dia yang wajib kena menafkahi. Isteri tak perlu menafkahi suami. Betul. Kalau dia ada anak, dia kena menafkahi anak. Betul. So andai kata kalau anak dengan isteri dia memang dah senang apa semua, kalau mak ayah dia susah, dia wajib kena tanggung. Adik-beradik perempuan yang dapat bahagian faraid tadi, dia tak wajib tanggung pun, mak ayah dia yang susah. And so dekat situlah kenapa hikmah, kenapa bahagian dia lebih. Berbalik kepada tadi, maksudnya macam mana dari sudut mungkin dia nak certain of people, anak je yang mewarisi. So dekat sinilah yang kita kena faham bahawa faraid ni dia adalah agihan harta secara default kalau si mati tak buat apa-apa. Dalam Islam ni ada orang punya persepsi, dia ingatkan kaedah agih harta ni faraid sahaja. Sedangkan dalam Islam tu sempurna. So ada banyak method. Ada hibah, ada wasiat, ada amanah, ada wakaf, macam-macam. Sama kaedah. juga konsep macam perceraian kan. Perceraian kan aku tidaklah mempromosikan apa-apa. Bagi contoh. Alamak, aku dah tahu dah bagi komen ni cakap apa ni. Contoh juga ada macam contohnya bahagian perempuan ada bahagian dia kan, ada macam lelaki ada bahagian dia, lepas tu ada hakim pun boleh juga. Betul. Contohnya sebab kita bagi contoh yang paling senang lah. Jadi maksudnya ada banyak kaedah. Bila sebut tentang faraid, dia adalah kaedah agihan harta secara default. So bila default, kita dah tak boleh decide. Ada setengah suami dia kata, isteri saya bersusah payah beranakkan anak saya 5-6 orang, bertarung nyawa dekat ni apa semua. Of course lah, kalau saya meninggal, rumah ni saya nak bagi kat dia lah. Tapi dari sudut macam mana nak memastikan benda tu boleh terlaksana? Adalah. So ada kaedah-kaedah dia. Tapi kalau kau mati tak buat apa-apa, maka Allah akan agihkan secara default. So bila default, Allah dah tetapkan dah siapa yang dapat dan berapa yang bahagian orang tu dapat. Dalam this answer. Betul. Dalam jawapan Haze tadi tu, untuk soalan Haze tadi, jawapannya adalah pertama, aku memang bapak tak gunalah. Sebab kenapa? Kalau aku bapak yang bagus, You tahu yang anak you tak guna dah. Ya. Kenapa kau tak buat apa-apa ni? Waktu diorang kecil dulu kenapa tak didik? Itu satulah. Tak didik Satulah. betul. Okay. Memang puncanya sebahagiannya daripada aku juga Betul. kan. Maksudnya bapa dahaka ni. Okay. Lebih kurang lah bapak dahaka. Itu satu. Yang kedua, satu lagi, kenapa aku tak plan apa awal? That's why lah. So macam You have choices. kerja aku merungut je. Betul. Tak ada pun jumpa contohnya pakar Tak ke ada. benda semua kan. Macam rupa-rupanya ada pilihan Betul. dalam kehidupan kan. Kerja aku pula contoh kerja aku pula macam nak merungut je pasal hukum, for example kan. Sedangkan soalan saya adalah sangat contemporary, betul tak? Betul. Memang terkena dengan kita punya masyarakat sekarang Betul. ni. Yang lelaki tak berapa nak lelaki, yang perempuan menjadi lebih lelaki daripada yang sepatutnya. Maksudnya melawan hukum in a sense lah. Aku bukan cakap pasal pondan. Kita cakap pasal tentang menafkahi dan tanggungjawab. Aku cakap pasal, bukan cakap pasal pondan. Aku cakap pasal lelaki dayus lah, for lack of better term, yang tidak melakukan tugasnya. Biawak. Biawak. Yang ditanggung biawak isteri. Pada pendapat saya, pondan lagi biawak tu daripada pondan. Bila cerita pasal biawak ni, saya pun ada seorang juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa je tak ada kawan-kawan biawak. Bukan kawan, tapi seorang isteri. Faham tak mengaku Of tu? course lah, not your level lah kan. Kawan Faham biawak. bukan kawan tu. Okay, teruskan. Jadi Dah kena buang tu. jadi bila dia contact saya melalui media sosial, so dia kata saya nak buat perancangan sekian.
So kenapa? Maka setiap orang, macam saya cakap tadi lah, dia ada a reason ataupun trigger event. Dia punya trigger event adalah ujian bagi dia. Dia dapat suami yang biawak tadi tu. Betul saya cakap lah, how, maksudnya the level of biawak macam mana kan. So dia kata sampai satu tahap tu, bayangkan semua rumah tu dia yang beli semua. Lepas tu makan minum dia yang sediakan. Dan to the extent sampai nak tolong, contohnya nak buang sampah, nak mentol rosak ni, nak tukar, disuruh bayar dulu baru dia buat. Maka dekat situlah ada kaedah-kaedah yang dibenarkan syarak supaya hasrat dia tadi itu boleh terlaksana mengikut metodologi dia. Maka dia akan ikutlah apa dipanggil kaedah yang ataupun instrumen yang tepat tadi tu. Actually kan, the most complete statement ataupun information yang dah bagi cakap tadi, the knowledge tadi tu, ala itu sebenarnya tadi. There are so many ways for you to agihkan. Dalam kepala otak kita yang mungkin dulu ustazah dah ajar kelas agama tapi lupa kan sebab tua. Bukan aku je, korang pun. Sebenarnya ada banyak lagi bagi harta. The only thing that we remember is faraid. Ini pun saya selalu tekankan bila kita buat ceramah, terutamanya bila sebut tentang faraid ni, dia adalah hukum yang mendatang. Okay. So masa dia apa? Tak, aku macam dalam kepala aku macam mendatang. Datang? Ya, betul. Maksudnya semasa kita hidup, harta kita faraid tak ada lagi. Contoh ayah kita lah, dia ada harta. Waktu dia hidup, hukum faraid itu tak ada lagi. Bila dia meninggal sahaja, baru hukum tu datang. By default. Mendatang apabila Berlaku kematian. Dia berlaku kematian. bila malaikat maut datang sekali ingat. Ya, betul. Kubur masih merah. Saya pernah ada jumpa, ada satu ceramah saya buat kat mana tak? Ada one of the participant, dia tanya soalan, dia kata ayah dia ada 3 rumah. Ayah dia ada 3 anak, termasukkan dia lah. Ayah dia macam mungkin dah cakap-cakap kot, rumah yang kat Mongkiara ni milik Along apa semua dah cakap lah. Lepas tu soalan dia tanya apa? Dia kata, Tuan Anis, ayah saya ni dia pergi jual rumah bahagian faraid saya. Kau nampak tak anak-anak sekarang? Kau nampak tak anak-anak sekarang? Dia macam tak payah kerja apa semua. Siapa jual? Lepas bapak dia. Lepas tu bila saya macam ayah jual rumah bahagian faraid tuan. Saya cakap ayah tu hidup lagi ke tak? Hidup lagi. So bila ayah hidup, faraid tak ada lagi. Takut tau. Dia sibuk tau dengan bapak dia. Takut tau bapak dia dah meninggal, tiba-tiba bapak saya jual walaupun dah meninggal. Takut. Macam cuak kat situ. You dapat brain tak? Okay, contoh you letakkan situasi you sekarang ni, bapak you banyak harta ni. Bapak you pun pergi jual tanah tu. You mengamuk macam kalau bapak you mati tu dah lah mengamuk kat orang lain. Yang bukan ahli keluarga. Okey, terus. So kami yang dalam industri ni, kita dapati bahawa betapa kurangnya ilmu tadi tu. Itu yang datang that mindset tadi tu. Sebab apa? Kalau mak saya meninggal, saya ada bahagian. So bila ayah masih hidup, kita sebagai pemilik masih hidup, terpulang kepada kita nak buat apa. Kita nak jual ke, kita nak sewakan ke, nak cagarkan ke, nak hibahkan ke. Ada setengah orang siap ada maaf cakap lah. Maaf cakap sebab ada, bukan semua, ada segelintir lah, ada penceramah sampai dia buat tajuk hibah melarikan harta pusaka. Saya baca tu. Saya pernah baca. Sabar. Hibah melarikan harta pusaka. Yes. Maksudnya ustaz tu, dia penceramah tu, dia bercerita seumpama macam hibah ni suatu benda yang salah. Sedangkan hibah ni hukum syarak juga. Semuanya yang And Allah... it's a choices kan? It's a choice for people to do. Entah ustaz tu dia buat ni je kot. Dia buat macam clickbait. Bila kau dengar datang ceramah tu benda lain. Faham tak? Mungkin boleh jadi kita pula bersangka baik. Wow. Tapi to be honest, tapi intipati dia apa? Okay, to be honest, orang-orang yang macam ni, ini pendapat saya dan saya pernah je dengar benda ni, which is sebenarnya dia adalah orang yang menguruskan wasiat. Contoh. You uruskan wasiat. Okay. I adalah orang yang buat hibah harta. Okay. Of course dia akan terkesan dengan I. Engkau punya job datang lepas orang mati ni. Halah. Aku punya job datang masa hidup. So macam faham. Orang macam ni tak percaya rezeki Allah tu luas. That's Kita terus. Okay, lepas tu. Jadi dekat situlah maksudnya pentingnya, terutamanya kepada penonton T-Podcast juga, supaya maksudnya kongsikan ilmu ni, share kepada orang ramai. Sebab bila ilmu tu tak ada, itu yang datang tadi tu faraid tak adil. Sebab apa saya punya pendapat saya yang perbualan antara saya dengan mak dia tu keluar macam tu adalah sebab dalam kepala, jujur cakap lah aku bodoh. Jujur dalam kepala otak saya adalah faraid saja yang dibenarkan setelah kita mati.
but since you answered that question with sebenarnya ada banyak cara, banyak method untuk agih tu apa semua, tidaklah tak adil. Adil je. Isu dia adalah pada manusia itu. Agama kita dan Allah Tuhan kita, dia memberi kita pilihan dalam hidup kan, sebab kita bukan jin, kita bukan malaikat, kita manusia. So kita ada pilihan dalam hidup. Dah bagi engkau yang tak ambil cakna, siapa suruh? I suka agama kita sebab agama kita tegas. True. Siapa suruh? So padahlah muka kau kan. So that is why, sebab tu saya suka topik macam harta-harta ni semua, sebab saya memang mata duitan. Kita jujur je mata duitan. Kedua adalah saya nak macam orang kita, orang bangsa Melayu Islam ni, tolong pandailah menguruskan harta tu. Asyik nak berhutang je kat Atome, penat lah dengar. Faham tak? Betul. Dan benda macam dah lah berhutang. Lepas tu engkau yang kau mewarisi nanti hutang. lepas tu kan ada pula yang tanya macam kalau macam tu hutang-hutang pun kita faraidkan. Yang itu kau pandai pula. Hutang pun nak kena faraidkan. Hutang pun kita kena bahagikan sama rata. Pandai pula kau cerita pasal benda tu. Lah weh, hutang macam mana? Kalau kita sebut tentang hutang, dia sebenarnya adalah kita punya pilihan lah yang kita dah buat masa hidup. Maksudnya kalau pandai buat hutang, maksudnya kenalah pandai bayar hutang. So dari segi kalau perancangan kewangan, of course lah kita beli rumah. Rumah ada hutang. Jarang lah sekarang ni orang beli rumah yang bayar secara cash. So majoriti orang beli rumah secara hutang. So, kalau bayar beli cash tu adalah tu dia buat tu. Okay, terus. So bila beli rumah secara hutang, maksudnya kita ada perancangan yang mana kita ada insurans, ada MRTA, ada MRTT. Itu adalah dia punya perancangan dia. So kalau lah kita pinjam orang, so maksudnya kita ada perancangan yang mana kita nak kena bayar balik. Dan hutang adalah menjadi tanggungjawab kepada orang yang buat hutang tu, dia memang kena bayar. Walaupun dah meninggal, kena bayar. Itu jawapan ideal ya daripada orang-orang yang alim ya. Profesional. Okay. Dalam kehidupan contemporary sekarang, Okey, silakan. Nak tahu jawapan. yang tidak peduli pasal hutang, tak peduli dalam kubur tu apa semua kena siksa sebab hutang personal semua ni. sangat tu, personal Macam sangat. mana tu? Macam mana? Personal sangat tu. Sebab tu lah bila hutang ni sebenarnya kalau kena bayar, walaupun kau dah mati pun, kau tetap kena bayar hutang. Kesian Kalau you pernah baca I punya satu statement yang I buat ni, dia dah macam ada susunan dah, which is faraid itu akan datang last kali tau. Betul. So pada harta-harta kita ni dia kena settlekan segala-galanya. Contoh macam wakaf, hibah, hutang dengan manusia, hutang dengan Allah. Last kali sebenarnya baru faraid tau. Okay. Dia bukan you mati, faraid dulu kita bincang. Tak. Settle everything dulu hak si mati. Baru faraid itu datang. Maksudnya memang betul lah statement aku tadi. Hutang pun diwarisi lah. Kalau tak settle, contohlah negatif. Ya. Negatif. Ya. Okey, contoh dia tak ada dapat harta. pula contoh yang dibagi tadi tu, bapak yang santat anak tapi tak Betul. kaya saya ni. Betul. Lepas tu bapak dia dah mati. Belum mati ni. Tak kalau bapak dia Confirm mati. negatif. Negatif. So tak ada harta apa semua. So nak tak nak macam perlu ke disettlekan oleh Okey. keluarga? So bila hutang tu, kalau si mati dah meninggal, andai katalah contoh macam papa yang cakap tadi, pusaka perlu dibersihkan. Kena bayar hutang dengan Allah. Contohnya bayar haji, zakat, fidyah kena bayar. Bayar hutang dengan manusia. Andai kata bila dah nak bayar tu tak ada duit nak bayar. So, tadi Haze cakap, adakah hutang tu boleh diwariskan? Sebenarnya hutang tak boleh diwariskan. Yang kita wariskan adalah harta. Pusaka tu diwariskan. Iman pun tak boleh diwariskan. Iman pun tak boleh diwariskan. So bila hutang tadi tu, dia masih melekat atas nama si mati sampailah bila-bila. Dan andai katalah contoh. Okey, terus. Maka yalah kita tahulah kan, kalau sebagai orang Islam, kalau hutang masih lagi tak selesai, maka tergantunglah roh antara langit dan bumi. Tu yang ramai hantu tu. Dan bila hutang tadi, siapa nak bayar kan? Sebenarnya tak ada siapa boleh bayar. Dia kena gunakan pusaka arwah untuk bayar. Kalau tak ada? Kalau tak ada, maka kalau contoh waris nak tolong bayarkan, itu adalah belas ihsan waris, tolong bayarkan bagi pihak arwah. Sebab itu hidup kat dunia ni kena buat baik dengan orang. Betul. So maksudnya, janganlah kau santet anak sendiri. so maksudnya kalau dia tak ada harta, lepas tu keluarga pun tak nak settlekan, kau tergantung lah. Ya. Yes. Sebab tu hidup kena buat baik dengan orang. Dia- Betul aku cakap. Dia depends kepada aset lah. So maksudnya kalau lah contohnya rumah. So kalau tak bayar, bank boleh lelong lah. Betul. Kan? So kalau lah kereta, bank boleh tarik. Tarik. So maksudnya dia depends. Tapi kalau harta tu, Memang tak ada langsung ni. kalau hutang tu contohnya melibatkan dengan lembaga contoh. Ya. Faham. Lembaga yang kita sangat sayang. Betul. Yang lembaga yang paling ditakuti. Tapi LHDN. paling Saya ditakuti dan paling peramah. LHDN. Ya. Saya tak takut sebab saya file setiap tahun dan audit. Ya. Orang pertama yang wish birthday. Dia Dalam email. Kau dalam ni dia dalam pertama sebab dia lahir Januari. Maaf cakap tak. Maaf cakap aku tak dapat. Aku tak dapat. So Select. LHN select. select mood tapi mungkin dah bagi. Sebab dah bayar. Orang tak bayar sebab tu dapat wish birthday.
macam tu. Siapa tak bayar lagi tu sama jadi Kalau jadi So maksudnya kita tiga dapat lah. Tak, aku rasa sebab apa tahu? Sebab masuk spam. Oh. Masuk spam. Okay. Lepas tu? Jadi maksudnya sebab terutamanya macam lembaga tadi itu pun ramai juga di kalangan waris dia ingatkan kalau lah pemilik yang maksudnya orang yang sepatutnya kena bayar cukai tu meninggal, dia ingatkan benda tu wave. Sedangkan dia akan cari next of kin. Next of kin. Oh, tak wave Ya. Tak wave. So ini jugalah yang maksudnya betapa pentingnya ilmu itu supaya kita tidak menyusahkan orang yang kita tinggalkan. Weh, betul tu. Itu yang kata tadi tu maksudnya orang lain mewariskan harta, engkau mewariskan hutang. Ya tu. Betul lah. Betul. Terima kasih tau sebab you macam naikkan benda ni sebab tax. Betul. Actually, Kena bayar sebenarnya. Belum cerita Staff tadi aku atau tolong file aku tak nak. tak, cerita dia, to be honest saya cakap kita ni orang Melayu Islam, orang Melayu lah senang cerita Sebab tu I macam sangat pelik bila ada orang yang macam kita mahu memberikan ilmu tu secara percuma, you reject. I tak faham benda tu. Talk about Tapi that. I faham je perspektif diorang. Dia macam ni, perspektif I pula, just nak bagi tahu lah, tak semua agent-agent dekat Malaysia ni hamak harta. Ada je. Ya. Kalau dia hamak harta sekalipun, kalau korang kena faham yang macam kalau dia hamak harta, lebih baik dia cari klien-klien macam yang berharta lebih banyak, ambil polisi sebulan bayar 3,000, lebih baik kalau dia hamak harta. Kalau ada juga orang-orang yang masuk dalam dunia ni, dalam sebagai ejen ni, yang memang niatnya betul-betul membantu. Actually, Saya pun tak nafikan juga ada ejen-ejen yang memang hamakkan komisen. Tak nafikan, ada. Tapi ada juga orang-orang yang datang masuk dan dia memang tujuannya nak membantu. Tapi let's say lah, kalau aku jadi ejen, mata duitan ni, aku dah cakap dia, aku straightforward, mata duitan aku memang kejar komisen. Takkannya aku takkan kejar orang-orang ikan bilis. Actually, I memang tak kejar yang contohnya nak bayar polisi 150 je, tak kuasa. Kalau nak kejar tu betul-betul aku cari jutawan terus contoh. Contoh. nanti kita kenalkan you dengan MJ. Siapa tu? Mak Jerung? Mak Yang Jerung. takkan kecil-kecil, tak ada. So itu contohnya. Saya just nak tahu dua lagi story daripada seorang satu hal-hal keluarga perubatan harta dengan ilmu hitam. Please. Okey. Betul. Saya start balik. Yang ni adalah soal harta yang memang menjadi kegilaan wanita, iaitu barang kemas. Sorry lah, tapi kan mak aku kan tak suka barang kemas. Mak you suka apa? Mak I tak suka barang kemas, apa nak cerita dia. Okay, kita teruskan. Sama macam wife saya, tak suka barang kemas. Tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa, best saya bagi tahu kenapa. Nak hadiahkan tak nak. Tak, biar saya cerita kenapa. Kenapa? Sebab daripada you bagi dia barang kemas tu, you bagi dia yang macam apa yang macam cheap tu. Oh, dia nak tu ke? Sebab apa tahu? Sebab Berlebar. Cuba tanya. Cuba tanya dia sebab apa. Dia cakap, dia kata better benda lain. Alah, ada ayat dia. Nak tahu juga. Ayat dia adalah tak nak lah macam makcik janda macam tu. Macam makcik datin. Macam datin. Macam tu tak suka. Macam my mum lah. Oh, nak berjiwa muda lah. Contemporary. 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 Betul? Emas. Okay. So barang kemas ni biasanya lah kan, mak ada barang kemas. Kadang-kadang barang kemas ni bukan sikit. Kadang-kadang berbakul-bakul. Ada macam-macam jenis. Ada yang pulut dakap lah, ada yang cincin lah, macam-macam jenis barang kemas. Tapi selalunya apa yang mak selalunya hasrati mak adalah mak nak bagi kepada anak perempuan. Tapi biasanya lah orang yang dulu-dulu selalu pakai adalah mak pesan. Mak pesan barang kemas yang mak ada ni, nanti kalau anda kata mak meninggal, mak nak bagi kepada anak perempuan sahaja. Mak ada anak lelaki, anak perempuan. Mak pesan bagi anak perempuan sahaja. Tanya dekat abang, abang cakap baik mak, kami setuju. Tanya dekat adik lelaki, cakap mak, baik mak, saya setuju. Time mak hidup lah. Time mak hidup. Tapi bila berlaku kematian, adakah anak perempuan tu boleh ambil? Tak boleh. It's Sebab by apa? default. Sebab Sebab by yelah. default, sebab mak hanya pesan. Dia tak ada dokumen. Mak pesan. Kalau mak buat dokumen sekalipun, dokumen wasiat sekalipun, wasiat mak sebenarnya ramai orang salah faham. Macam tadi Encik Anas dah beritahu, kepada macam hibah, wasiat. Sebenarnya hibah wasiat adalah dua perkara yang berbeza. Contoh mak buat wasiat, sama ada dokumen ke, tak ada dokumen ke, cakap mulut ke, yang mana wasiat yang mak cakap tu, yang mana mak buat masa hidup, tapi wasiat tu diaktif selepas kematian. Tetapi wasiat ni sebenarnya adalah kepada bukan waris. Contoh, Okay. kalau mak nak bagi pada anak angkat, boleh guna wasiat. Mak nak bagi pada masjid, surau untuk tujuan amal jariah, boleh guna kaedah wasiat. Cuma wasiat dalam Islam ni ada dua. Satu wasiat pentadbiran dan juga wasiat 1/3 kepada bukan waris. Tapi yang mak buat ni adalah bagi kepada anak perempuan. Mak pesan, mak nak bagi pada anak perempuan. Bila berlaku kematian, kebanyakan ramai waris-waris bila mak meninggal, barang kemas tu terus pakai. Sebenarnya tak boleh buat macam tu. Sebenarnya kena minta izin dengan anak lelaki. Kan? Sebab apa? Anak lelaki pun ada bahagian.
anak lelaki tak pakai barang kemas. Dan ada Dah juga kenapa statement. pula? Dia Okay, ada statement Kenapa juga pula macam tu. anak lelaki dah pakai barang kemas? Kenapa anak lelaki nak kena dapat banyak sebab anak lelaki tak boleh pakai barang kenapa kemas? pula Dia tak, punya- kenapa pula dia macam nak terus pakai? Dah kenapa tak boleh kan? Tak boleh. Sebab Dia, dia dia, sebenarnya punya hak. dia punya terma dia adalah anak lelaki haram memakai tapi halal mewarisi. Okey. Okey. Dia sambungan dia macam ni tau. Dia yang perebutan ni adalah macam mana berebut adalah waktu hidup abang-abang semua dah setuju. Bila berlaku kematian, adik-adik ni bagus. Dia tahu hukum faraid. Dia beritahu dekat abang-abang dia, "Bang, waktu kau hidup kau setuju. Alhamdulillah. Sekarang ni mak dah meninggal. Aku tahu hukum faraid. Aku dah maklumkan kau. Yang mana bahagian kau sekian. Adakah kau setuju?" Tiba-tiba abang dia tak setuju. Tak, aku tak setuju. Waktu mak hidup memang aku setuju. Tapi mak dah meninggal, aku nak bahagian faraid aku. Bila kita gali balik kan, sebab apa? Sebab abang dah ada konsultan yang dah menasihatkan. Siapa teka cepat? Cuba teka siapa konsultan. Siapa konsultan abang dia? Adik dia. Salah. Betul? Salah. Abang long dia. Salah. Bagi tahu Siapa terus. yang tidur sekatil dengan dia? Oh, bini dia. Dah settle. Bang, memang abang tak pakai barang kemas. Ayang kan boleh pakai. Ya. Betul kan? Saya pernah dengar borak dia macam ni. Bang, ni ayang bukan nak rasut ke apa. Tapi abang cuba bayangkan bang, bila isteri dapatkan Tapi dalam dapat dalam sejarah macam Islam, bukan saja zaman Nabi, zaman Ottoman Empire apa semua tu, memang perempuan, I bukan cakap jantina, tapi untuk mengubah kau marah pula. Tadi aku dah defend korang kan. Kau diam. Saya kira perempuan pula. Sebab wanita ni kalau dia macam menghasut, sesebuah negara boleh jatuh. Actually, tak 3 tahun. Harta wanita tak? Tata. So Maksudnya tak, aku bukan menghina, aku cakap korang power dah tu. Ya. So kalau ikutkan hukum memang ikutkan abang dia memang ada bahagian lah. Dan tak salah abang dia nak ambil pun. Tapi of course lah dari sudut kiranya hubungan keluarga. Macam mana pula sedangkan adik dia tu nakkan barang kemas arwah mak dia. Mungkin nak dijadikan kenang-kenangan. Sentimental value. Sentimental value. Dan abang pula dah bersetuju waktu mak hidup. Semua itu sahajalah yang menjadikan rasa hubungan keluarga tu boleh retak. Apa penyelesaian dia akhirnya? Ada santet, ada melibatkan santet ke? keluarga ya, mana kan- yang kan- tak- Yang ni dia sebenarnya ada. Cocok. Oh, Sebenarnya ada. Wife kepada abang dia ni disebabkan adik dia ni nak juga pujuk abang dia pujuk. Yang wife ni yang santet adik yang seorang ni. Sampai sakit, sampai tak boleh cakap. So dia buat macam sampai adik ni memang dah tak boleh nak minta apa. Tak apalah bang, ambil lah. Okay, aku mengharapkan ada orang tua tengok lah aku punya podcast ni kan. Sebab kebanyakannya young adults and younger. So maksudnya isu dekat sini adalah siapa yang, bahasa kasar siapa yang tak buat kerja? Mesti mak dia kan? Betul. Bahasa kasar Bahasa kasar dia, mak dia lah. Arwah Yelah. mak yang tak buat kerja kan? Sebab anak dia seorang ni dia cakap apa? Dia kata mak dia dekat mak dia awal lah. Kalau mak nak bagi betul-betul, sama ada Buatlah mak bagi dokumen. sekarang, mak bagi sekarang, mas tu bagi kat saya sekarang pakai. Ya, betul. Ataupun mak buat hibah. Actually, Dua tu betul, je. betul. Kalau mak pesan benda tu Tak boleh, dia tahu tak valid. Dia tahu tak valid. Betul. Dan dia memang tahu. Itu yang arwah nenek I buat. Macam dia ada barang kemas apa semua. Macam satu kali raya tu kita datang macam, kau nak apa? Kau nak apa? Yang tu Ambil. dapat kat sepupu, dapat kat ni. Memang mak aku memang tak nak. Tak nak lah, you ambil lah. Ada tu. Yelah sebab yes. So Itulah it's not- cara yang betul juga, which is one off. Ya. Which is tu harta dia. Tak perlu nak buat dokumen bagi apa semua. Betul. Bagi waktu Bagi, tu. So cerita dia sekarang ni adalah arwah, minta maaf tapi arwah maknya lah tak buat kerja. Sebab bila kalau dia buat kerja, bahasa kasar tau. Sebab kalau dia buat kerja, benda ni takkan berlaku kan. Betul. Yang santet menyantet yang si Betul. isteri ni. Sebab itulah bila pusaka ni kadang-kadang dia melibatkan emosi kan. Dia bukan setakat pengurusan pusaka sahaja, tapi dia melibatkan pengurusan emosi. Waktu mak hidup semua okey, baik. je. Tapi waktu mak dah meninggal, waktu tu lah anak-anak diuji dengan emosi. Dan bila tak ada ilmu, ada emosi. Dan bila emosi lebih daripada waras akal fikiran, kita bertindak di luar jangkaan. Sebab tu sampai santet-santet tu. Contoh kan, katalah you try buat posting kat try kan, ada pengalaman dengar orang family macam ni bergaduh bersantet-santet ni kan, akan ada orang masuk, alhamdulillah adik-beradik saya baik je semuanya. Kau tanya, mak pak kau belum mati kan? Satu lagi adalah berlaku dekat Pulau Pinang, tapi dekat mana tu kita ni lah. Okay. Kita blurkan dia. Mesti berku tajam lah, sebab dia punya kisah dia simple je. Dia dua beradik perempuan. Dan lepas tu dengan mak dia masih hidup lagi. So yang si kakak ni dia buat lebih kurang macam cerita yang first tadi tu. Membuat sesuatu supaya mak dia sampai tak sedar. Sampai mak dia ni ikut si kakak dia. Rumah tu nama mak dia. Dia orang ni tahu apabila kakak dia yang duduk rumah tu adalah mak dengan adik dia. Kakak dia dah kahwin, dah keluar. Sampailah kakak dia ni suruh mak dengan adik dia keluar. Rumah tu, dia kata rumah tu rumah dia. Dan dia nak sewakan. So mak dia macam pelik lah. Rumah ni rumah aku. Geran nama aku. Bila si anak yang sulung tadi tunjuk geran tu dah nama dia. Oh damn. Kerja clean.
Yes. Oh, bijak, kerja clean. Yes. So rupa-rupanya dia membuat sesuatu benda tadi tu dan mak dia tak sedar ikut pergi ke jabat tanah. Oh, pukau lah. Yes. Anak dia pukau mak sendiri. Yes. Oh, tergamaknya. So yang menceritakan benda ni adalah adik dia. Sebab adik dia bila kontak tu macam nangis-nangis. So macam mana kita nak kena buat ni? Kita dah lah ini je the only rumah yang ada. Kalau rumah ada banyak boleh dia duduk rumah lain. So dia sampai terpaksa keluar sebab kakak dia halau mak dia sendiri. Bila kita dengar tu, darah tu macam Yalah. Lepas tu macam mana nak buat apa semua dan sebagainya. So kita pun bagi tahulah dia sudut undang-undang boleh buat macam ni apa semua. Tapi of course lah bila melibatkan mahkamah dan sebagainya, kosnya RM30,000 tak lari dari sudut kes fraud apa semua. Saya pun cakap lah kalau ianya berbaloi, fight lah. Tapi kalau rasa macam benda tu tak berbaloi dengan apa yang dapat tadi itu, terpaksa reda, tak boleh buat apa. Bila dah masuk nama dalam geran, maka Akta Kanun Tanah Negara Seksyen 340. Ini cerita dia dapat tahu nama tukar geran tu lepas mak dia dah meninggal Tak, bukan. Mak dia lagi? Anak sulung tu, dia halau mak dia sendiri dengan adik dia keluar dapat rumah. Dapat tahu lepas halau? Ya, Oi, maksudnya belum meninggal lagi lah weh. Masih harta mak dia. Tapi ditukar nama dah. Oh, Yes. damn. Huyo. Tergamak manusia. Harta kan. sebab tu especially bila melibatkan harta terutamanya Pulau Pinang mesti atas pulau tu mahal. Rumah Penang mahal. Kan mesti kat Batu Feringgi mana tu. tak, sebab saya pun kampung Pinang. Ni harta ni Rumah sebab dia mahal. sebab cara dia berebut tu macam rumah dia kan ada Hotel Angsana tu kan sebelah. Betul. Sebelah Hard Rock Cafe umpamanya dia boleh Rate berebut tinggi, tu rate rate tinggi kan. Betul. Jadi benda-benda macam ni dia bukan kes terpencil juga. So benda-benda macam ni yang orang bila dia dah kena baru dia Kan. istilah dia yang melalui akan merasai. Ya, dia selalu macam tu. Mangsa-mangsa ni macam sentiasa rasa macam aku takkan kena kot sampailah dia kena. Samalah macam kes ragut, sampailah kes santet, samalah kes perebutan harta. Semua orang rasa I will be exempted from this. This will not happen to me until it becomes to them. Lepas tu bila berlaku kat you all nanti, kalau korang tak buat apa-apa lah, bila berlaku you all nanti korang akan teringang-yang suara hiss kan macam padan muka. Itulah dah pesan. Adik-adik aku semua baik-baik je. Betul, betul. Ini bapak dia sendiri santet anak dia, aku rasa. Terima kasih banyak kepada kalian berdua, Papayin. Nanti kita cerita kisah Papayin pula dalam episod yang berlainan. Episod yang berlainan sebab dia pun ada cerita dia sangat personal Nanti itu lebih mendalam. Terima kasih banyak. Papayin nak cakap apa ke? Tak ada. Saya harap semua cakna tu je. Especially kita punya podcast ni masuk dalam grup WhatsApp family kau. Dapat pula macam orang tua yang macam malas mendengar apa semua, yang kita orang pedas-pedas tu potong share. Bapak santau anak yang itu ambil. Okay, terima kasih banyak kerana menonton podcast bersama saya Azman Huzaim. Saya Papayin. Dan Hadis Mazlan juga Fazli Mazlan. daripada kami Membaca teh. membawa teh dan Menumpahkan menumpahkan teh.